Okey sahabat, inilah motor Milori TRF 180 manja 18. Inilah ni kat dalam bot dia lah. Ni bot Teko Milori. Dia ada pagar, roda, dia ada jamban. Jamban. Ni tung lahbat. Ni tung supaya hidup lahbat. Ni. Ni belakang dia. Belakang dia ni lah bot Teko Milori ya sahabat. Dia 2 tingkat sahabat. 2 tingkat. Ni atas boleh tidur lah dalam 5-6 orang. Ni genset untuk api, lampu. Ni dapur dapur. Ni pinggan mangkuk untuk makan. Ni dah. Inilah keadaan bot motor Milori. Ni dalam lagi boleh tidur 2-3 orang. Ni enjin dia bersih, enjin. Enjin bersih. Roda dah ada sahabat, roda tak payah bawa. Ni kabin Eko. Ni tong air untuk mandi. Ni tong ikan. 1 besar 2 kecil.